Jadi bila mereka pembunuh para nabi, maknanya mereka akan bunuh orang sama ada dalam perang ataupun luar perang. Kekuatan itu ada, dah ready. Sampai kat orang umum macam saya ni, kita terkeliru dengan fatwa, dan akhirnya kita berasa elok tak apa-apa. Di Syria terlalu ramai mujahidin, terlalu ramai rakyat yang mengangkat senjata, tapi akhirnya mereka terkeliru sebahagiannya lalu masuk ke dalam kumpulan-kumpulan jihad yang salah. Satu benda yang kita kena bagi tekanan kepada kerajaan, khususnya kerajaan Arab, adalah supaya mereka mula berfikir terusnya melangkah untuk mengangkat senjata. Assalamualaikum, dan kita bersama lagi dalam siri Fikir-Fikirkan. Baru-baru ini kita mendengar satu fatwa yang dikeluarkan oleh Kesatuan Ulama Muslim Antarabangsa, Ittihad Ulama Al-Alami, yang berpusat di Doha, Qatar, yang menyeru umat Islam untuk berjihad dengan pelbagai bentuk di Palestin. Dan pada masa yang sama, selang beberapa hari selepas kenyataan Kesatuan Ulama Muslim Antarabangsa itu, kita mendapat ataupun mendengar fatwa balas, atau saya boleh katakan begitu, daripada Mesir, yang menolak fatwa Kesatuan Ulama Muslim Antarabangsa ini dan menyifatkan fatwa jihad Palestin ini sebagai satu yang tidak bertanggungjawab. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Fauzi Asmuni, pengerusi Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin. Selamat datang Ustaz, selamat datang kembali. Terima kasih. Terima kasih. Kita nak faham Ustaz, kenapa dua badan yang kita katakan badan yang besar ni, sebagai mewakili suara ulama-ulama Islam di dunia, saya boleh katakan di dunia, dan juga daripada sebuah negara yang kita boleh katakan pusat kepada ilmu Islam di dunia ni, Mesir, sebuah negara yang pusat ilmu Islam yang terbesar di dunia ini, boleh mengeluarkan fatwa yang bercanggah. Pandangan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Zafri atas undangan ini. Yang pertamanya, dari segi latar belakang kedua-dua badan ini, yang pertama iaitu Ittihad Ulama Al-Alami ataupun Kesatuan Ulama Antarabangsa. Ia adalah merupakan satu kesatuan yang menggabungkan ulama-ulama seluruh dunia yang diasaskan oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi sejak berpuluh tahun yang lepas dah. Dan dia adalah merupakan salah satu rujukan yang agak besar dan mempunyai suara yang agak berpengaruh lah dalam dunia Islam. Bahkan Malaysia sendiri pun ada wakil-wakil dalam kesatuan tersebut daripada dulu sampailah kepada hari ini. Ustaz Bahkan Hadi Awang pernah menjadi timbalan pengerusinya. Dan kemudian Dr. Fawaz Fadil adalah merupakan salah seorang anggotanya. Baik. Pada hari ini. Jadi badan itu sekarang ni berpusat di Qatar. Dan dia adalah merupakan satu badan yang dianggotai oleh ramai ulama. Di antaranya adalah ulama-ulama Palestin sendiri. Baik. Contoh seperti nama Dr. Hammam Said dan juga beberapa nama yang lain. Ikrimah Sobri yang merupakan mufti Palestin. Kan? Dan manakala Darul Ifta Al-Masri ataupun Majlis Fatwa Kebangsaan Mesir pula adalah merupakan satu badan yang dia di Mesir ni ada dua badan yang tertinggi kan, yang dianggap sebagai badan yang berpengaruh dalam masalah-masalah fatwa Islam ni. Yang pertama sekali adalah Darul Ifta itu sendiri, iaitu Majlis Fatwa Kebangsaan Mesir. Dan yang kedua adalah Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar ni dikepalai oleh Syekh Azhar, kan, manakala Darul Ifta dikepalai oleh Mufti. Oh, jadi maknanya dia dua institusi yang berbeza. Ada dua institusi yang berbeza. Baik. Kan, dua institusi yang berbeza. Tapi dua-dua ini dia duduk di bawah kementerian masing-masing lah. Kan, kalau macam Azhar dia ada kementerian dia, kemudian Darul Ifta dia pula dia duduk di bawah kementerian undang-undang. Okey. Jadi kedua-duanya adalah bukan badan yang ada otoriti lah dalam mengeluarkan fatwa. Baik. Dari satu sudut, saya tak boleh nak menafikan bahawa kedua-dua badan ini dia terpengaruh dengan persekitaran dan yang mengelilingi diorang. Contoh macam bila kita sebut Ittihad Ulama Alami ataupun Kesatuan Ulama Antarabangsa berpusat di Qatar, dan Qatar kita tahu adalah merupakan di antara tempat yang paling banyak pengaruh Hamas di situ. Kemudian dalam
apa orang kata, dalam Ittihad Ulama itu sendiri terdapat ulama-ulama Palestin, Dr. Hamad Ikrimah Sabri, yang juga adalah merupakan ulama-ulama yang sentiasa memperjuangkan jihad di Palestin. Jadi sudah tentu fatwa itu kan terpengaruh kan dengan pandangan-pandangan pejuang-pejuang Palestin yang sekarang ni disembelih, dibunuh dan seumpamanya. Manakala Darul Ifta Mesir pula, kita tak boleh nak menafikan bahawa dia juga dipengaruhi oleh politik Mesir. Dan kita tahu Mesir adalah merupakan sebuah negara yang berjiran dengan Israel. Dia yang menjaga sempadan Rafah. Dan polisi Mesir, walaupun dia menjadi orang tengah kan kepada negosiasi di antara Hamas dan juga Israel, tetapi di masa yang sama kita tak boleh nak nafi, dan benda ni berlaku secara terang-terangan. Dialah yang mengetatkan bantuan masuk ke dalam Rafah melalui pintu Rafah. Jadi dia ada dia punya polisi sendiri, dan kita faham Mesir adalah merupakan sebuah negara yang awal, di antara negara yang awal melakukan hubungan normalisasi kan dengan Israel. Dia ada kedutaan Israel di Mesir, dia ada latihan ketenteraan bersama, dia ada hubungan dagang bersama. Jadi kepentingan Mesir terhadap Israel ni tinggi kan, dan hubungan dia dengan Israel juga tinggi. Jadi di situ kemungkinan fatwa-fatwa ini dipengaruhi oleh persekitaran masing-masing. Walaupun begitu, dari sudut nas fatwa itu sendiri, pada saya dia boleh diharmonikan dan dia boleh dilihat sebagai suatu yang boleh diselaraskan. Sebab kalau sekiranya kita mengambil kan fatwa Ittihad Ulama ataupun Persatuan Ulama Antarabangsa itu, aspek paling penting yang disebut di situ adalah berjihad dengan menggunakan segala bentuk. Jihad senjata, jihad putuskan hubungan normalisasi, jihad ekonomi, boikot dan seumpamanya. Dan intipati kan fatwa Mesir pula di antaranya adalah, kalau sekiranya nak lakukan jihad bersenjata, maka lakukanlah dengan persiapan dan juga dengan berhati-hati dan diisytiharkan oleh kerajaan. Jadi kalau sekiranya kita mengambil kan kedua-dua fatwa ini dan kita cuba selaraskan, maknanya kita boleh selaraskan dengan cara sebahagian daripada fatwa yang berkait yang disebut oleh Ittihad Ulama itu adalah merupakan fatwa yang terkena kepada kerajaan, manakala sebahagian yang lain pula terkena kepada kan rakyat ataupun individu. Ya, jadi bila kita kata begitu, maka sebenarnya tidak ada kontradik kan di antara fatwa jihad bersenjata kan oleh Ittihad Ulama dan juga fatwa Mesir yang mengatakan kalau nak buat jihad bersenjata perlu berhati-hati. Ya, jadi kita boleh selaraskan sebenarnya di antara kedua-dua fatwa tersebut. Tetapi ada kecenderungan untuk difahami bahawa fatwa Mesir itu memperkecilkan fatwa jihad bersenjata itu, sehingga akhirnya faham sebahagian daripada masyarakat, maknanya kita tidak bersedia untuk jihad bersenjata, kita tidak bersedia dan tidak perlu untuk jihad bersenjata dan seumpamanya. Kalau salah faham itu berlaku, pada saya itu adalah merupakan salah faham yang perlu untuk dibetulkan, sebab fatwa itu dia tidak menuju kan ke arah itu sebenarnya. Baik Ustaz, itu yang kita nak tengok sebenarnya. Apakah salah faham yang pada saya dia merisaukan. Sebab bila saya melihat ulasan terhadap fatwa-fatwa ni, mana mulanya kita nampak fatwa daripada Ittihad Ulama Alami tu ataupun Kesatuan Ulama Dunia ni, dia agak kita berkatakan dia straightforward. Kalau saya bacakan secara kesimpulan ataupun secara ringkasnya, yang pertama kewajipan jihad, jihad bersenjata, kemudian haram membantu musuh, haram menyokong Zionis dan apa jua bentuk, keperluan menubuhkan perikatan ketenteraan Islam, semakan semula perjanjian dengan Zionis, kewajipan jihad dengan harta, pengharaman normalisasi dengan Zionis, tanggungjawab ulama, boikot, tekanan kepada Amerika, boikot syarikat penyokong Zionis, bantuan kemanusiaan, penyatuan umat Islam, kunut nazilah dan penghargaan pada individu yang membantu Gaza. Saya rasa itu satu pandangan yang straightforward. Maknanya memang dengan keadaan Israel telah melanggar gencatan senjata buat sekian kalinya, maknanya tidak ada pilihan lain melainkan fatwa yang sebegini dikeluarkan. Namun itu bila kita lihat pula pada satu yang lain, bila Mufti Mesir boleh mengatakan bahawa satu pandangan itu adalah pandangan yang tidak bertanggungjawab dan adalah satu dia menafikan hak Ittihad Ulama Alami ni untuk memberikan pandangan. Jadi kita nampak macam seolah-olah umat Islam yang biasa macam kita ni, orang biasa ni terkeliru sebab masing-masing ada dalil dan masing-masing ada nas yang macam Ustaz sebut itu. Iaitu saya rasa yang benda yang kita nak berahlusi satu persatu. Saya ambil yang pertama, yang dikatakan di sini ialah
jihad perang ni ialah tidak realistik dan membunuh nyawa umat Islam yang lebih banyak dikala umat Islam tidak ada kekuatan. So maknanya pandangan ini memberikan satu doubt ataupun satu perasaan keraguan dan sanksi yang sebenarnya umat Islam ni tidak ada kekuatan lagi untuk berjihad. Macam mana Ustaz? Dia itu masalah yang berlaku pada fatwa ni. Dia dari segi nas dia betul. Tetapi bila kita kaitkan dengan realiti, kan sebenarnya bacaan realiti itu yang salah. Sebagai contoh, kalau sekiranya kita kata dalam fatwa tu kalau kita kata umat Islam kalau nak mengangkat senjata perlu bersedia, itu kita setuju. Umat Islam kalau nak mengangkat senjata perlu ada kekuatan, itu kita setuju. Tetapi kalau sekiranya kita kata umat Islam tidak ada kekuatan, itu kita tak setuju. Baik. Sebab realitinya bukan begitu. Realiti yang berlaku adalah 1948 ketika berlaku pengusiran ataupun Nakbah 15 Mei 1948, 800,000 700,000 dihalau keluar, rumah-rumah dirampas. Apa yang negara-negara Arab buat? Sebenarnya negara Arab sudah mengisytiharkan jihad. Negara Arab sudah bersatu dan Liga Arab sendiri pada masa itu kan mengisytiharkan perang ke atas Israel. Baik. Jadi mereka berperang 1948 perang, 1956 perang, 1967 perang, 1973 perang. Dan sebahagian daripada perang-perang itu negara Arab menang pun. Sebagai contoh 1973 kan Mesir berjaya mengembalikan Sinai. Kan Bukit Golan kembali kepada Syria. Kan jadi maknanya peperangan-peperangan yang berlaku itu sebenarnya menunjukkan negara Arab ada kekuatan, umat Islam ada kekuatan. Jadi tidak logik untuk kita kata negara Islam tidak ada kekuatan. Di situ kan pentingnya satu poin yang disebut oleh Ittihad Ulama, iaitu berkenaan tentang haram melakukan hubungan diplomatik dan normalisasi dengan Israel. Sebab itulah puncanya yang menjadikan umat Islam hilang kekuatan. Apa yang menjadikan umat Islam lemah sangat sekarang ni? Normalisasi yang berlaku kepada Mesir 1978 selepas Camp David. Normalisasi yang berlaku kepada Jordan kan 1994. Normalisasi yang berlaku kepada Bahrain, kepada Emirates, kepada Sudan, kepada Morocco dan kepada yang dalam perjalanan ni kepada Saudi. Itu semua sebenarnya adalah merupakan punca kan kenapa umat Islam lemah. Sehingga tidak mampu untuk kan mengangkat senjata. Kalau dia ambil pendekatan 1948 dan mengambil kekuatan 1948 dan berterusan, saya rasa Palestin sudah merdeka sekarang. Betul. Saya ambil saya setuju dengan pandangan Ustaz tu. Saya rasa mudah untuk kita faham kerana di waktu itu 1948 ni dengan kelengkapan yang kita ada pada waktu itu dan negara Islam yang kuat pada waktu itu pun itu sekitar ataupun yang terlibat dalam peperangan tu hanya beberapa berbilang dengan jari saja negara Arab yang membantu. Dan sekarang ni kita ada negara Islam kita ada negara Islam yang lebih besar dan lebih kuat, contohnya macam Turki misalnya. Bahkan saya rasa Malaysia pun ada kekuatan yang pada tahap tertentu. Maknanya kita dah mampu untuk bagi tentera kepada PBB misalnya untuk terlibat dalam misi-misi keamanan. Apakah bezanya untuk kita hantar dan misi keamanan di Palestin misalnya? Sebab kita selepas ni kita akan bermusafir ke Madinah kan, kita nak ziarahi Rasulullah SAW. Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Yakinku sebelum mimpi, adanya di kau Nabi. Cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi. Dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Allahumma salli ala alladhi laulahuma ma kana al-anam ya akrama rusulil kirami arjusi ya Rab kulla cintaku
Jadi kalau Ustaz kata di situ, saya nak ambil satu lagi Ustaz. Kalau kita pergi detail sikit kan, ada satu kaedah fiqh yang katakan ini mengutamakan nyawa. Tadi kita cerita pasal kekuatan, apa? Kalau kata kita tengok Quran, wa'idul lahum masata'tum min quwwah, maknanya sediakan kekuatan sebelum kita berperang. Maknanya adil untuk kita katakan kita sediakan kekuatan tu, tapi sebenarnya kekuatan itu ada, dah ready. Cuma kita sengaja untuk mengelirukan. Yang saya katakan tadi, macam sampai kat orang umum macam saya ni, kita punya akhirnya terkeliru dengan fatwa, dan akhirnya kita pun rasa elok tak buat apa-apa, kan, sebab confuse. Jadi saya nak bagi pada yang kedua ni Ustaz, yang mengelirukan kita lagi ialah ada sebahagian daripada kita boleh katakan ilmuwan lah di tanah air kita sendiri di Malaysia yang mengeluarkan kaedah-kaedah balas ni kepada fatwa Kesultanan Ulama yang kata kaedah hukum adalah mengutamakan nyawa lebih daripada tanah dan harta dari sudut maqasidnya, kaedahnya lah, ataupun tujuan syaraknya. Kemudian kenapa jihad Palestin mengutamakan masjid dan tanah berbanding dengan nyawa? Ini pada Ustaz, dia mungkin agak catchy atau tricky sikit. Okey, ya saya boleh saya nak ulas dari dua sudut. Yang pertama sekali, bila kita sebut tentang tanah, kita jangan samakan Baitul Maqdis dengan Kuala Pilah. Baik. Ataupun Seremban ataupun Ulu Bendul apa semua kan. Itu tak boleh. Sebab tiga tempat yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis sebagai tempat suci. La tasuddur rihal illa ila salas masajid. Tidak boleh, tidak perlu untuk kamu bersiap-siap kecuali pergi ke tiga masjid. Bersiap-siap tu maknanya tiga masjid ini adalah merupakan masjid yang perlu untuk dipersiapkan diri kita untuk selamatkan. Jadi hukumnya lain. Dan dalam Al-Quran pun Allah sebut dalam surah Isra berkenaan tentang Baitul Maqdis yang disucikan sekelilingnya. Jadi satu benda yang saya rasa dari segi hukum, Al-Quran ada, hadis ada, dan bukan satu dua ayat, sebaliknya banyak. Kan banyak diceritakan, dan banyaklah saya rasa semua orang Islam tahu. Kan semua orang Islam tahu. Jadi Baitul Maqdis sama macam Masjid Nabawi, sama macam Masjidil Haram. Mampu ke kita, kan, logik ke untuk kita kata Masjidil Haram ni kalau kena serang kita biarkan saja supaya orang Islam selamat? tak logik langsung. Tak logik langsung. Kuala Pilah tak apalah. Kan, ataupun Ulu Langat ke apa, itu tak apa, itu lain. Dan kemudian yang kedua, dari satu yang kedua berkenaan tentang jiwa, nak menyelamatkan jiwa, kan, lalu kita pun tak apa korbankan tanah. Di sini satu perkara yang penting untuk orang Islam faham, Al-Quran dia memberikan sifat kepada orang Yahudi. Salah satu sifatnya adalah qatalatul anbiya. Mereka adalah pembunuh para nabi. Baik. Jadi bila mereka pembunuh para nabi, maknanya mereka akan bunuh orang sama ada dalam perang ataupun luar perang. Tidak ada jaminan sebenarnya orang Palestin akan selamat dari pembunuhan. Tidak ada jaminan walaupun tidak perang. Walaupun tidak perang. Sebagai contoh kan, dan saya rasa bukti ini terlalu banyak. Kadang-kadang orang Yahudi ni dia boleh tangkap orang Palestin, kan, kemudian bunuh dan ambil organ. Tak ada perang. Tidak ada perang. Tapi dia boleh bunuh sebab dia nak organ, dan dah terbukti pun dalam banyak data-data yang terbongkar, kan, di mana mereka ada bank kulit, mereka ada bank darah, mereka ada bank organ. Kan, jadi maknanya satu koleksi, kan, organ yang banyak, satu koleksi darah yang banyak, yang sebenarnya mereka ambil daripada orang-orang Palestin yang bukan dibunuh dalam perang, di luar daripada perang. Jadi tabiat orang Yahudi memang macam tu. Jadi sebab itu bila kita kata kita serahkan saja tanah, kan, dan ada juga carangan pindahkan orang Gaza ke Mesir dan pindahkan tebing barat ke Jordan. Sebenarnya Yahudi dia bukan nak Gaza, dia bukan nak tebing barat saja. Sebaliknya dalam 1897 punya konferens mereka menggariskan bahawa Israel adalah merupakan satu kawasan yang bermula daripada Sungai Nil ke Furat. Jadi maknanya Mesir masuk sekali, kan, Iraq masuk sekali, Jordan masuk sekali, Lebanon masuk sekali. Sebab tu serangan kepada Gaza sekarang ni akan berterusan sampai ke Mesir, dan tidak ada jaminan orang Mesir tidak akan dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi cara untuk mengatasi pembunuhan ini adalah dengan cara berdepan lah, bersenjata dan seumpamanya. Jadi di situ dia bukan setakat menyelamatkan tanah. Apa yang dilakukan oleh orang Palestin, seruan jihad supaya orang Palestin berjihad dan bantu jihad bersenjata mereka itu sebenarnya bukan seruan untuk menyelamatkan tanah saja, tetapi dia juga adalah merupakan seruan untuk menyelamatkan nyawa. Sebab kalau sekiranya mereka tak buat, kan, maka mereka akan mati kena bunuh. Dan kita pun faham dalam taktik peperangan, kan, pertahanan paling baik adalah menyerang.
Yep. Jadi itu adalah merupakan suatu yang kita faham kan, dan suatu yang saya rasa semua orang boleh terima. Biasa kalau untuk saya tekankan sekali lagi, sebenarnya pembersihan etnik ataupun pembunuhan terhadap orang Palestin ni tidak terhenti seandainya kita menyerahkan tanah sepenuhnya pun pada orang. Tak ada, dia akan berterusan juga. Akan berterusan sehingga terhapus orang Palestin yang memang tidak mampu untuk kita bendung pun satu masa nanti. Bahkan sebenarnya kalau kita fikir dari sudut logik ketenteraan pun kan, untuk kita mempertahankan nyawa kita, sebenarnya kita perlu ground, kita perlu kubu, kita perlu tempat, kita perlu base, markas dan seumpamanya untuk orang untuk mempertahankan diri dia. Seandainya tidak ada tanah, ataupun tanah tu, ataupun kalau kita bagi logiknya tanah tu boleh sewa kepada orang lain, macam mana dia nak buat dia punya markas kan? Macam mana dia nak menyerah. Jadi benda sebenarnya kalau kita fikir lebih sikit memang jadi benda yang tidak masuk akal. Dan Ustaz sebutkan juga tadi kan, menyerahkan Gaza dan Batu Maqdis kepada Mesir dan Jordan. Saya nak tanya lagi sekali Ustaz, yang bahagian ini saya nak tengok daripada sejauh mana kita boleh percaya pada Mesir dan Jordan ni, kalau betul lah kita nak ambil pandangan tersebut. Kalau saya secara peribadi saya tak percayalah. Berdasarkan track record kan, bukan berdasarkan kepada sentimen kan, berdasarkan kepada track record. Mesir berperang dengan Israel sampai tahun 73 adalah merupakan peperangan terakhir Mesir dengan Israel. Dan sebenarnya dalam peperangan 1973 tu tentera Mesir sudah hampir ke Baitul Maqdis. Baik. Kan, cuma tinggal dalam beberapa puluh kilometer lah kita kata. Sebab dia dah masuk ke Rafah, dah masuk ke Gaza dan ke atas. Jadi dah tak jauh untuk dia sampai. Tetapi apabila berlaku rundingan di belakang sehingga akhirnya berlaku gencatan senjata dan tentera Mesir dipanggil semula kan, jadi pada masa itu akhirnya Mesir dia buat satu polisi baru. Dia itu yang 1973 itu perjanjian damai 1973. Tetapi benda paling besar yang berlaku selepas itu adalah perjanjian Camp David dia berlaku beberapa tahun selepas tu, 1978. Dan perjanjian Camp David adalah merupakan satu perjanjian kan, di mana Mesir dia buat satu polisi baru, iaitu tidak ada lagi perang dengan Israel. Sebaliknya mereka mula mengiktiraf Israel. Jadi bila berlaku pengiktirafan Israel oleh Anwar Sadat pada masa itu, rakyat Mesir memang cukup marah. Jadi bila rakyat Mesir marah, di antara kesan daripada itu adalah pembunuhan Anwar Sadat kan, dalam majlis perarakan tentera sendiri, dia mati dibunuh kan dekat Robaah kan. Jadi maknanya suatu orang Mesir menganggap itu sebagai satu peristiwa yang memalukan dan berundur ke belakang, sebab semangat orang Mesir adalah untuk membebaskan Palestin. Bahkan Gaza sendiri, sebenarnya orang Gaza menganggap mereka adalah orang Mesir kan, sebab tentera Mesir dia ada di Gaza. Jadi maknanya tentera Mesir dia berkampung di Gaza daripada 1948 lagi kan, semata-mata untuk menjaga Gaza daripada dicerobohi oleh Israel. Jadi itu. Tetapi perubahan polisi ini menyebabkan Mesir akhirnya berdamai. Dan satu perkara yang disebut oleh Menteri Luar Mesir beberapa tahun yang lepas, dia kata Camp David ataupun perjanjian damai ini ataupun normalisasi ini, disebut istilah yang digunakan adalah tuqad litabqa. Dia diwujudkan ataupun ditandatangani untuk dikekalkan. Jadi Mesir dia tak akan ubah, tidak akan berganjak ada polisi kecuali kalau berubah pemerintahan. Dan kita faham bahawa Sisi adalah merupakan pewaris kepada rejim tentera dulu kan. Jadi bila berlaku kan perubahan polisi itu, sebenarnya dia meneruskan polisi yang sama. Sebab itu kita tengok Mesir dia menjaga sempadan dan mempersulitkan kemasukan bantuan lebih baik daripada Israel buat. Lebih baik daripada Israel buat. Jadi Israel tak perlu, lebih cemerlang, lebih tersekat bantuan-bantuan tu. Jadi ini kita boleh saksikan depan mata. Kalau sekiranya, sebab itu untuk Mesir, pada saya sepatutnya Mufti Mesir dia keluarkan fatwa kepada kerajaan, fatwa ke atas kerajaan. Di antara fatwa yang saya rasa Mufti Mesir kena keluarkan adalah supaya kerajaan Mesir membuka sempadan dan mempermudahkan laluan bantuan-bantuan inilah kemanusiaan. Dan Jordan sebenarnya lebih kurang juga. Cuma Jordan dia lambat sikit normalisasi. Jordan normalisasi tahun 90-an selepas perjanjian Oslo. Jadi selepas daripada normalisasi itu, akhirnya Jordan kita tengok dia punya polisi dia kan sebenarnya tidak membantu sangat pun kan Palestin. Sebagai contoh sebenarnya 50% daripada rakyat Jordan adalah warga Palestin. Sebab mereka ni dah berhijrah ke Jordan daripada 150 tahun yang lepas. Sebelum terpisah Jordan Palestin ni, orang Palestin dah pindah ke sana. Jadi
Dia memang warga negara Jordan, tapi dia adalah asal Palestin. Jadi jiwa dia jiwa Palestin. Dan kita tengok betapa rumitnya orang-orang Palestin kalau nak masuk ke airport di Amman. Kan, benda ni kita boleh saksikan depan mata. Kalau kita naik kapal terbang, cuba pergi dekat immigration tu, kita akan tengok satu kumpulan akan tersangkut. Dan kumpulan itu sebenarnya adalah warga Palestin. Itu polisi Jordan. Walaupun ada sudut tertentu bantuan-bantuan sampai, kan, itu bantuan-bantuan yang disampaikan oleh NGO daripada Jordan dan seumpamanya. Dan ada sikit yang datang daripada kerajaan yang melalui kapal terbang. Yang melalui kapal terbang apa semua kan. Tapi sebenarnya tidak cukup. Kan, bahkan yang terbaru pun kita tengok dalam beberapa bulan lepas ketika mana Trump dengan Raja Abdullah. Dengan Raja Abdullah itu sebenarnya satu pemandangan yang menyakitkan hati, kan? dan mengaibkan bagaimana dia bersetuju untuk memindahkan dan seumpama. Jadi satu yang kita boleh tengok lah, maknanya di situ macam mana kita nak percaya kepada Mesir dan Jordan. Dia perlu kepada perubahan kerajaan tu sendiri. Kan, barulah akhirnya polisi-polisi tu akan bertukar. Ya, maknanya hakikatnya kalau kita meletakkan kepercayaan, nak meletakkan kepercayaan pun tak boleh. Dan daripada sudut kedaulatan sebuah negara pun, negara itu dah memang asalnya Palestin, dan akhirnya terpecah dan kita nak pecahkan lagi pula untuk bagi kepada orang lain. Saya kata itu pun satu benda yang mungkin tak masuk akal juga. Dalam sudut masih lagi dalam senarai daripada fatwa jihad ni, saya lihat ada pelbagai senarai ni, ada di antaranya yang menjadi tanggungjawab kerajaan ataupun pemerintah. Ada yang kita kata ni pelaksanaannya boleh pergi kepada peringkat penduduk lah, macam nak boykot barangan-barangan buatan Zionis. Ini semua mudah. Apa bezanya Ustaz antara dua ni, dan mana satu yang akan memberi impact? Dia ada beberapa perkara yang khusus kepada tanggungjawab kerajaan. Sebagai contoh, kan, hubungan diplomatik. Kan, pengiktirafan kerajaan terhadap Israel, itu tanggungjawab kerajaan untuk putuskan. Bagi tekanan dia sepatutnya, dia dalam keadaan sekarang sepatutnya kerajaan-kerajaan Arab dah tak mengiktiraf Israel. Kita ni jauh ke belakang banding dengan Afrika Selatan. Afrika Selatan boleh putus hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi negara Arab tak boleh nak putuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi itu tanggungjawab kerajaan. Kemudian yang kedua, tanggungjawab kerajaan juga adalah untuk memastikan beberapa resolusi daripada Liga Arab dan juga OIC dilaksanakan. Ini resolusi yang diorang buat dalam bulan 11 tahun 2023. Di antara resolusinya adalah satu, putus hubungan diplomatik itu satu. Kemudian yang kedua, iaitu resolusi untuk negara-negara Arab tidak membenarkan tanah-tanah negara Arab ni digunakan sebagai base tentera US, Israel dan seumpamanya. Resolusi ini daripada mana? Daripada OIC dan juga Liga Arab. Baik. Dia bersidang 2 hari berturut-turut. Tapi dua badan yang berbeza. Resolusinya lebih kurang sama. Ada 34 resolusi. Ada 3 atau 4 resolusi yang strong. Di antaranya putus hubungan diplomatik. Di antaranya iaitu tidak membenarkan tanah untuk dijadikan sebagai base tentera US. Kemudian yang seterusnya tidak membenarkan udara, ruang udara digunakan oleh tentera-tentera Israel, US dan seumpamanya. Kemudian resolusi yang seterusnya iaitu negara Arab perlu menggunakan kekuatan minyak dan kekuatan sumber ekonomi Arab untuk menekan Israel dan US. Resolusi ini akhirnya ditolak oleh beberapa negara Arab, terutamanya negara-negara yang buat hubungan normalisasi, iaitu Mesir, Jordan, Emirates, Bahrain, Sudan, Morocco. Jadi bila ditolak, negara-negara lain yang kecil pun tak mampu untuk laksanakan. Jadi begitu saja. Ini tanggungjawab negara. Ini adalah merupakan tanggungjawab negara yang sebenarnya perlu untuk mereka lakukan. Dan lebih yang besar daripada itu, yang baru ini iaitu fatwa jihad bersenjata itu. Itu pun sebenarnya tanggungjawab negara. Sepatutnya dalam keadaan sekarang, negara-negara Arab dah mula berfikir balik berkenaan tentang pilihan yang mereka ambil tahun 1948. Mereka ambil pilihan iaitu berperang. Jadi pengisytiharan perang bukan datang daripada kumpulan-kumpulan umat Islam, tapi datang daripada kerajaan. Dia adalah merupakan cadangan daripada kerajaan dan dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi sepatutnya mereka dalam keadaan sekarang, mereka balik kepada pilihan itu, iaitu pilihan untuk negara-negara Arab bersatu dan mengangkat senjata. Dan itu memang fatwa yang khusus untuk kerajaan. Manakala yang rakyat ni pula, dia adalah merupakan beberapa tindakan-tindakan peribadilah.
boikot, kemudian bantuan kemanusiaan, kan, kemudian bantuan kempen, kemudian advokasi dan seumpamanya. Dan itu adalah merupakan peranan yang perlu dimainkan oleh rakyat. Jadi di sini mungkin ada sempadan, kan, iaitu perkara yang menjadi autoriti, menjadi bidang kuasa kerajaan tidak boleh diisytiharkan oleh rakyat. Di sini ada poin yang dikemukakan oleh fatwa Mesir itu, iaitu jihad dia tak boleh diisytiharkan oleh rakyat. Rakyat tak boleh nak ajar rakyat berjihad. Kan, sebab rakyat luar lah maksudnya, bukan rakyat Palestin. Rakyat Palestin dia tak perlu fatwa. Sebab rakyat Palestin ni dia mempertahankan diri. Jadi tak perlu untuk kerajaan Palestin mengisytiharkan mari berjihad, kan, mari mempertahankan diri. Sebab semua orang boleh mempertahankan diri, kan, ketika diserang. Cuma yang ini maksud dia negara lain, kan, Malaysia ke apa, kan. Jadi siapa nak pergi itu dia pergi sendiri, tapi dia tak boleh buat seruan kepada rakyat yang lain lah. Kan, tetapi itu dah jadi tanggungjawab kerajaan. Jadi maknanya di sini satu perkara yang penting untuk kita fahami daripada fatwa ni, bila kita kata rakyat tidak boleh menyeru jihad, tidak bermakna bahawa kerajaan boleh tidak menyeru jihad. Itu memang rakyat tak boleh seru, tapi kerajaan perlu seru. Kan, sebab apa? Sebab keadaan sekarang ni dah tak masuk akal untuk kerajaan tak buat apa-apa. Sedangkan Amerika dia bagi bantuan ketenteraan, Jerman bagi senjata, dan dalam tentera Israel sekarang pun kita dah tengok ada tentera Britain, ada tentera itu, tentera ni. Jadi maknanya semua negara Eropah dia bagi tentera. Kita bagi biskut, bagi I mean, sesuatu yang cukup mengecewakan. Sedangkan kita nak apa lagi hujah untuk kita menolak bantuan ketenteraan ni, sedangkan yang dihantar kepada rakyat Gaza ketika ini sebenarnya lebih banyak yang dihantar daripada biskut-biskut tu adalah bom-bom yang dihantar. Dihujani oleh bom, dihujani oleh mortar, dihujani oleh peluru-peluru. Lebih banyak daripada bantuan makanan dan pakaian itu sendiri. Maknanya serangan itu lebih bertalu-talu dari sudut ketenteraan. Kan, bukan sekadar blockage ataupun bukan sekadar sekatan bantuan makanan itu sendiri, tapi bahkan menghantar alat-alat pembunuhan kepada penduduk-penduduk Gaza yang bukan tentera pun. Kan, jadi sebenarnya dari sudut logiknya pun, dengan video-video yang kita tengok yang dah bersepah di media sosial pun, sebenarnya dah menyarankan kita untuk ataupun menyarankan kebanyakan negara yang mampu di dunia ni untuk mula untuk melancarkan jihad secara peperangan. Baik Ustaz, tapi kita nak tengok juga dari sudut undang-undang, sejauh mana sebenarnya rakyat terikat kepada undang-undang antarabangsa ni, yang mungkin menghalang usaha-usaha yang dilancarkan oleh fatwa jihad ni. Dia dari satu sudut, bila berlaku begini, akhirnya kalau ada orang nak pergi berjihad, dia akan berlaku macam perang Afghanistan, macam perang Bosnia. Ada orang yang runcit-runcit dia akan ada orang runcit-runcit pergi. Jadi di situ ada pro kontra pada saya lah. Pro dia adalah akhirnya akan ramai mujahidin pergi ke sana. Bantuan, maknanya bantuan ketenteraan tu akan berlaku. Tetap akan pergi. Dia tetap akan pergi. Jadi macam yang berlaku di Afghanistan, macam yang berlaku di Bosnia, itu okey. Tetapi dari satu sudut, dia sebenarnya akan membawa kepada ketidakstabilan di medan perang itu sendiri. Sebab dia mungkin suasana ketika mana perang Afghanistan dan Bosnia mungkin berbeza dengan suasana perang 10 tahun selepas tu. Sebab 10 tahun selepas daripada Bosnia tahun 94 lebih kurang, Afghanistan sebelum tu lagi selama lebih kurang 11-12 tahun. Masuk tahun 2000 ke atas, kita tahu bahawa di sana ada Daesh, di sana ada Al-Qaeda yang sebenarnya yang menyusup. Jadi maknanya wujud kumpulan-kumpulan mujahidin palsu. Kan? Dan akhirnya satu benda yang kita belajar tahun 2011 adalah apa yang berlaku di Syria. Di Syria terlalu ramai mujahidin, terlalu ramai rakyat yang mengangkat senjata, tapi akhirnya mereka terkeliru sebahagiannya lalu masuk ke dalam kumpulan-kumpulan jihad yang salah. Dia masuk ke dalam Daesh, dia masuk Al-Qaeda, dia masuk kumpulan-kumpulan yang ekstrim, dia masuk dalam kumpulan yang pro Amerika, dia masuk dalam kumpulan yang itu ini. Sebab dalam keadaan perang, semua benda akan jadi kelabu, akan jadi samar-samar. Jadi kebimbangan itu sebenarnya wujud. Jadi sebab itu dalam satu sudut dengan suasana yang ada sekarang, pada pandangan saya lebih baik kan kita kawal supaya rakyat tidak mudah-mudah pergi ke sana. Dan kita pun dah ada pengalaman kan, bila berlaku perang, bila berlaku rakyat Malaysia yang nak pergi berperang, akhirnya dia masuk dalam kumpulan yang salah. Kan, jadi sebab itu Hamas sendiri dia tidak menyeru kan untuk orang membantunya dari segi
persenjataan, dari segi secara individu atau secara kecil-kecilan. individu fizikal masuk, sebab itu sebenarnya akan menyusahkan diorang. Tetapi diorang menyeru supaya kan rakyat Malaysia ke siapa-siapa di dunia ni membantu dan berjihad dengan cara yang lain. Tetapi satu benda yang kita kena bagi tekanan kepada kerajaan, khususnya kerajaan Arab, adalah supaya mereka mula berfikir dan seterusnya melangkah untuk mengangkat senjata. Sebab tidak ada penyelesaian lain kan selain daripada mengangkat senjata. Dan bahkan mereka yang paling dekat kat situ boleh dapat akses jalan darat dengan mudah. Sepatutnya mereka lebih dahulu. Baik Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah saya rasa lebih jelas apa yang berlaku dan perbezaan antara dua fatwa ni. Kalau kita lihat analisa-analisa yang ada, sepatutnya kita faham tujuan asas pada dua fatwa ni adalah tetap untuk memberikan sokongan penuh kepada Palestin. Cuma saya rasa tadi beberapa logik yang kita kena faham tersebut ialah ini medan perang yang membunuh nyawa-nyawa yang tidak berdosa dan juga medan perang yang tidak mematuhi konvensyen perang antarabangsa pun. Kan? Jadi sebenarnya kalau kita umat Islam bersifat naif ataupun seolah-olah menjadi orang baik yang mengikut peraturan semata-mata tanpa memikirkan betapa kejamnya pihak Israel itu, maka kita pun akan tewas dengan mudah. Jadi pada saya kita pun kena melihat isu Palestin ini dengan lebih bijak dan daripada kacamata yang lebih agresif. Disebabkan oleh kita tertipu banyak kali kalau kita tengok kan, lebih setahun 500 hari berperangan, lepas tu kemudian ada harapan gencatan senjata dicabuli oleh pihak Yahudi sekali lagi, bukan benda yang baru, dan di bulan Ramadan pula, dan tidak ada pilihan lain melainkan untuk kita membalas serangan tersebut dengan lebih agresif dan kena buat benda yang berbeza daripada apa yang kita buat sebelum ni, tetapi mengekalkan apa yang kita buat sebelum ni, itu boykot, at least lah untuk orang-orang rakyat di Malaysia kebanyakannya, teruskan lagi boykot, jangan berhenti daripada menyekat duit RM1 kita kepada penyokong-penyokong Zionis ini. Wallahualam. Ustaz, terima kasih sekali lagi, dan ada peluang lagi dan kita terus memberikan doa kita dan memerhatikan konflik di Palestin ini, dan jangan berhenti untuk memberikan bantuan sekadar yang kita mampu. Fikir-fikirkan. Jumpa lagi insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.